Tapi yang paling lama 1930 20 kan. Lama tak pergi. Ini student buat lah. Tak, ini kita nak tunjukkan jenis daun. Bentuk dia. Kalau kita sebut daun, kita ingat yang benda hijau je. Tapi tengok, bentuk-bentuk lain. Ni tapak harimau. Ni batang dia bukan kat tepi, kat tengah. Ni perasan? Batang dia bukan kat tepi tau. Ni biasanya kat tepi. Tapi ini luar. Bukan kat tengah betul-betul, tapi bukan kat tepi lah. So jenis lain-lain. Macam betul lah tapak harimau kan. So Ini pokok lokal lah. lokal. Banyak. Pokok dia berduri, tapi memang bentuk dia ada anak dia panggil apa ni? Tunas Anak daun ni. Oh, anak daun. Dia banyak, ada 4, ada 5, ada 6, ada 10 pun ada. Ambil yang boleh masuk dalam ni saja. Nanti dia kategoris ke? Yang mana berubat, yang mana tak berubat ke? Boleh. Dia banyak jenis juga lah. So semua dia dah ada orang bagi nama ya? Ya, kita bagi nama lah. Pokok apa. Oh, dia punya bidang ni besar. Ya, pokok. Di Malaysia ni kita ada 300,000 jenis pokok. 300,000. So maknanya Ini contoh. Pokok berapa? Pokok malingnya. Terkejut aku. Nama awak tak keluar ke? Keluar ke? Jadi. Ada baik? Lah tunggu you panggil lah. Tunggu mana ni. Tak